saya terjumpa sebuah binaan lama yang merupakan sebuah klinik desa yang telah ditinggalkan. Terletak di negeri Pahang ni. Dia nampak tingkap pun dah tak ada, dah pecah semua. Jadi saya akan ronda dulu di bahagian luar ni. Oh, bahagian tepi dah reput dah punya dindingnya. Ini pun seperti rumah terbiar, tapi nampak terkunci di bahagian belakangnya. Bahagian belakang kita fokus untuk explore ke binaan utama klinik desa ni. Baik, selamat pagi pada semua yang masih lagi menonton video terbaru daripada Syuk. Okey, jadi kami on the way untuk balik dari Terengganu pulang ke Negeri Sembilan dan singgah di Negeri Pahang ni. Terjumpa sebuah binaan yang telah ditinggalkan ni. Jadi saya singgah sekejap untuk tengok apa yang ada di sebalik tinggalan yang begitu menarik ni. Rupanya sebuah klinik desa. Jom kita naik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, dah begitu usang. Dan ni ada beberapa dokumen ataupun helaian kertas. Saya tengok satu lah. Kementerian Kesihatan Malaysia, laporan kedatangan pesakit luar di klinik desa, kes baru dan kes ulang mengikut kumpulan umur, seks dan juga etnik. Dan ni ada kalender. Klinik desa penuh nama tempat ni. Kedatangan ibu hamil mengikut kod warna. Ada kod merah, kuning dan juga hijau. Dan di sini tak silap ada kalender tadi. Tapi dah tak nampak tahun berapa. Oh, 2005. Kalender tahun 2005. Bermakna dah 20 tahun. Di sini ada lagi beberapa file yang turut ditinggalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, di belakang ni ada lagi ruangan.
Dah reput lah dindingnya. Kad kanak-kanak. Dan di bawah ni kad pesakit luar. Belum reput lagi ya buku-buku dalam almari ni. Jadi saya tak nak usik sangat barang-barang ataupun file dalam almari tu. Saya cuma nak fokus explore apa yang ada di sekitar klinik ni. Ini pertama kali saya explore sebuah klinik yang telah ditinggalkan. Dan ni toilet. Bahagian luarnya. Di luar sana adalah kawasan kejiranan, rumah-rumah kampung sebelahan dengan kawasan pantai yang begitu cantik. Harap maklum sekiranya anak dalam kandungan kurang gerak, ibu perlu segera pergi ke low risk kerana berisiko anak meninggal di dalam perut. FKC yang telah disemak hendaklah ditandatangani. Okey. Sebenarnya ruangan klinik ni taklah begitu luas lah. Cuma saya explore secara perlahan untuk penonton melihat dengan lebih dekat apa yang ada. Ni mungkin botol ubat ni. Mungkin juga disebabkan klinik ni dah berpindah ke lokasi yang baru, jadi bangunan lama ni ditinggalkan. Sudut informasi. Perhatian pelanggan-pelanggan yang dihormati, kepada kes-kes temu janji iaitu mengikut tarikh dan masa yang telah ditetapkan, bukan semata-mata mengikut nombor yang tertera pada angka giliran. Oleh itu, kerjasama daripada anda untuk mematuhi ketetapan tersebut sangat diharapkan. Harap maklum, terima kasih. 2005 mungkin tu tahun terakhir klinik ni beroperasi, tahun 2005. Dah 20 tahun. Kalau saya tersilap dan ada sesiapa yang tahu info yang sebenarnya, boleh tinggalkan di ruangan komen. Ni ada buku lagi, nombor dan rekod. Buku rekodnya yang dimamah oleh anak-anak ini. Dah reput lah. Dan di sini ruangan bilik rawatan. Keduli Yang Maha Mulia Sultan Pahang. Gambar Sultan Pahang dan juga Sultanah Pahang, Sultanah Kalsom. Jom kita masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kain kosong, dah tak ada kain, tak apa-apa barang. Perancang keluarga. Oh, ni ruangan ubat-ubatan, senarai ubat biji. Ruangan untuk meletakkan ubat-ubatan bersesuaian dengan pesakit.
Ubat-ubatan. Saya dapat baca ni. Apa ni? Ubat-ubatan ni pun untuk meletakkan ubat lah. Dan di sini ada botol ubat tablet. Tersilap tak pakai sarung tangan ni. Risau takut ada kuman. Dan ni mungkin carta organisasi yang mana ada gambar-gambar yang telah pudar, dah tak nampak. Ni pintu utamanya. Jadi klinik ni dah menunggu masa untuk roboh sebenarnya. Nampak struktur dah uzur semua di setiap ruangan tu. Dan juga bahaya dengan paku-paku yang ada di lantai. Kanser payudara. Ini berkaitan dengan kanser payudara. Info merupakan kanser paling tinggi kejadian di kalangan wanita Malaysia. Okey. Dah naik dengan pokok-pokok dalam klinik ni. Okey. Jadi saya dah review ke setiap ruangan. Walaupun tak banyak ruangan yang saya boleh rakamkan disebabkan taklah begitu besar. Tapi berpuas hati, ini kali pertama saya dapat explore ke sebuah klinik yang telah ditinggalkan kosong. Sebelah ni saya tak pasti sama ada ni pun sebahagian daripada kawasan klinik ni ataupun rumah yang lain. Kau tengok pagar di luar, satu kawasan. Tak apalah, kita fokus explore bahagian ni saja. Okey, jadi itu saja untuk video eksplorasi pada kali ini, ringkas saja, dan terima kasih kepada semua yang telah menonton video ini dari awal sampai ke akhir. InsyaAllah saya akan paparkan lagi beberapa video lokasi yang menarik sepanjang kami pulang dari Terengganu ni. Kalau ada lokasi yang menarik, saya akan singgah dan juga rakamkan untuk tatapan semua. Terima kasih sekali lagi, dan insyaAllah kita jumpa lagi dalam video yang berikutnya. Jaga diri semua. Assalamualaikum. Bye bye. Tan 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 tan